kawan-kawan yang minta vlog tu. Syafiq suruh aku buat vlog. Hai Syafiq, aku dah buat vlog ni. Saksikan vlog aku. Jangan rindu kami tau. Betul. Jangan rindu kami, nanti kami datang. Sikit bodoh lah. Nanti aku hantar link ni. Okay Syafiq. Good morning Syafiq. Khas untuk Syafiq je. Yang bukan Syafiq jangan. Ni aku bawa botol, bawa beg, bawa telekong, buku. Lepas tu bawa keropok. Macam big boyfriend. Dengan penuh confident aku bawa buku, aku bawa beg, aku bawa kapulanan. Pucat kita weh, macam baru bangun toilet. Jangan bangun tidur kan. Dia confident dengan tak kita tabuk kan. Tak boleh eh? Oh tak boleh. Ingatkan boleh ke tu? Orang kesian lah. Kalau dia masuk YouTube kok. Viral. Tak viral. Panglima guys. Rakan Panglima guys. Okey, ni panggil apa yang garis putih ni? Ha? Garis apa? Garis asymptot. Garis asymptot. Okey, jangan kena line ini sahaja. Okey, ni ada border dia. Ada 4 border. 1x ada 4 border. 2x 8 border dia. Kalau buat contohnya, dalam bahasa begini buat saya, yang buat seperti buat macam ni, tak sampai ke sini, maksudnya buat macam ni. Masalah lah. Ramai budak macam tu, sepatutnya sampai sini. Nak tengok yang ni, kena kosong ni. Okey, ada gini. Ni, awak nampak ni. Kena tak pasti X ni? Tak kena, salah lah tu. Sama saja. Okey. Bila bagi jadual kena plot, kena lukis elok-elok. Okey, ada. Ya Allah. Ni gila. Aku nak yang gila sekejap. Sedih ya Allah. Ini macam mana? Ni bukan dia tu. Rasanya kalau dia apa dia cakap lengkung, aku benci pula kalau lengkung ni. Kau tu ngantuk barai. Rehat sekejap siap. Aku dah lapar. Dia bagi aku rehat sekejap je. Sampai hati dia. Kak Ram. Kita perempuan ke? Kita perempuan ke? Ya. Alamak, silap lah. Kak Ram lupa jantina guys. Dia ingat dia siapa? Email tu sama. Tak ada pun. Oh ni. Macam ni je. Pencuci atas tu. Kuat gila bau dia. Yes, saya nak buat tudung, yes.
Ngata guys. Orang budak yang baik tau. Kita orang tak boleh tengok lelaki makan. Nak nangis. Menyedihkan. Tak boleh lah. Oh ya Allah, sedih. Macam tak cukup Zat betul. Aduh. Tak apalah. Kita hanya tengok. Korang tak payah suruh rekod. Syafiq yang terasa okey. Siapa yang tak? Syafiq bukannya lelaki. Syafiq Ham. Sekolah tu beretika. 4 orang lah biasa. Betul. Tengok Sekolah kita. Tangan je. Ada basuh tangan. Ya Allah, susahnya nak rekod. Asyik lambat je. Tak adalah benda-benda. Nak aku share dalam grup ke apa? payah. Tak payah. Tak payah. Seram. Ayo. Terima kasih. Weh, jap. Aku punya makanan nak jatuh. Terlopong ajak. Ambil. Kita orang makan ni guys. Makan apa, Mat? Wee. Apa ni? Empok. Dah habis makan. Empok. Dah habis makan. Sudah sehabis. Tengok. Silau kepanasan. Ini apa? Bukan sunkiss lah. Oh ni sunburning. Sunburn? Sunburning my face. Duduk lelaki tadi tu. Yang muka kesian tu. Baju. Oh tu. Hari lah. Kesian tu. Yang ni tadi kat sini guys. Nanti kan. Hilang dah meja. Weh. Nak pakai kau? Yang kerja Apa? Nak pakai? Pakai Sikit je. Tak ya. Oh, colour macam ni Alah, aku ingat colour macam merah lagi. Aduh, tak tak tengok rambut. ada kulit. Okay, thank you. Lawanya. Dini siapa? Campur nama aku Weh. Dia dekor ni tau. Oh yo, ni kiss kau ke? Gila lah guys. Tengok guys. Mah. Bila dah pasal ulang aku akan masuk dalam vlog dia. Kita buat sini. Apa ni? Belakang dia. Blog aku sekarang jadi kegemaran orang dah. Semua nak masuk. Nanti kau lagi-lagi kau buka kat TV kan. Tak artis ya, Aku tak boleh, aku tak boleh. Kak Rambut gula-gula guys. Gila Kak Ram. Ambil kau. Tak nak tidur punya pasal. Ingat aku kurus. Aku kurus. Kurus dah sikit. Turun sini sama kasih sini. Ari, yang mantap. Mana? Nas. Dia pernah bagi tu. Kak Ram bagi. Kasihmu tak diterima. Anis. Ni kau di mana? Nak mana? Wiswang. Sibuk aku. Meningkan orang. Aku nak duduk depan. Ya, tapi duduk depan tak boleh buat kerja foto. Betul-betul. Duduk depan kena jadi baik. Kita memerlukan jaket. Mentok. Mentok tu lah. Sot 6. Saya nak sot 6. Apa yang suat ni?
SWOT 6. Oh. Pandai lah. Dia banggut jadi kawan. Rekod Kak Ram cakap macam tu. Delete terus. Masuk ni. Dah bagi tu lah. Bulanan. Dia beruntung yang membawa jaket. Nak tulis ni. Tak payah, aku pakai lekung. Masya Allah. Tak pakai siap lah. Mana aku pakai sarung? Pakai sarung? Pakai. Yang makan mana pakai? Tak sabar nak solat. Sabar, baru sarapan. Dia buat sambung. Tengah dah Hari semalam aku ngadu kat kau tapi bila kan happy tengok ni Kak Ram buli. Mak ni. Guru dah macam mak bapak aku lah. Mak bapak aku di sekolah di benda. Dia kenapa pulak ni? Mana macam lagi? Nak apa pun? Comel. Macam, ya aku dulu ada start ni. Buruk nak mampus. Comel gila. Kong gigi ni. Comel gila Kak Ram. Dulu tak jadi sih. Cuba besarkan sikit surau dia. Tapi penat ni. Ani buat balik ni. Nak buat balik. Buat masuk ni balik. Belakang balik. Sekejap. Ni silap awak SE. Awak SE. Aku nak kata ni SE. Awak SE. Awak si nak pergi ke ni kan? Ke BC kan? Mak mereka ni tak kena Dia orang jenis. Oh, kat sini tak ada number. Tak salah kelakon dah. CA-AB kan? Baik. CA-AB. Mana dia suruh cari BC kan? Betul. Ataupun BAC. Mana-mana pun boleh. Dapat nak. Okey lah. Aku suruh kau terang kat depan lah. Mungkin muka kau biru lepas ni sebab dalam sejuk. Sebab sejuk. Yang hijau semua dah. Kita buat jadi persamaan dia. Lepas tu Nangis sikit-sikit. gambar Nangis kita manja masukkan lah. semua. Bila kita dah masukkan, kita bandingkan daripada dua tu. E sama dengan Y. E sama dengan Y ni. Kita bandingkan Tak dua. pernah jumpa lelaki pandai X math. dengan X dengan Sebab X, siapa Y dengan yang Y. mula Jadi negatif 8.3 Ideal boleh lah. sama dengan negatif 2. Kita pindahkan secara lambda dia. Dapat 4.3. Lepas tu Y ni pula. Tak pernah jumpa Kita lelaki turun handsome benda-benda, sikit pandai dapat ni. math. Lepas tu ni jawapan akhir dia ni. Jawapan akhir dia ni ke? Boleh. Dah lah kelakar pula tu. Aduh. Bila panas tu jadi. Walaupun soalan ni adik aku boleh buat tapi tak apa, still bangga. Tanya bagi tepukan. Bila dua kawan tu dapat tak? Oh, lagi dahsyat. Betul. Cipan.
cantik bang. Tiba-tiba busy bapak jauh. Okey, ada ke siapa-siapa yang dah siap? Kopi Siap, sama garis tu. Okey je. Ni. Tak siap. Nal. Apa? Ni nak kena garis. Kamu kena jawab. Nak tanya. Nak tanya. Cikgu sedang mencari pelajar yang nak tolong tunjuk ni, nak share dengan kawan dia ni. Nak tunjuk kehebatan dia ni. Ya Allah, tidaklah. Kami tak serius. Tak sehebat itu, Masya Allah. Masya Allah, siapa dia tu? Masya Allah buat sayang. Aku tak tahan dah. Itulah. Banyak dia gelak sikit. Dah sakit. Campur. Muka aku merah ni. Dah gelak ni. Ada ke? Nak try? Tahan kau. Betul. Tak payah nampak aku. Satu dah siap. Tunjuk dulu dah. Dulu yang dah siap. Sini. Kau buat telinga dia nak. Nak. Kau buat telinga dia. Klik. Bisa. Sekali yang hujung tu nak. Nampak story. Daripada SMG Semula. Okey. Mula-mula kami cuba satu line untuk bahagikan. Kita tulis apa yang ada dekat sini. Dekat sini lah. Senang kita nak tengok dulu. Macam susah juga aku suka lagi kau tulis sampai. Tapi itu cara ke faham. Ni nama dia apa ni? Ada. Sebelum ada. SMG pun. Dulu aku nak kau kecil dulu kan kau. Okey, kat sini kita boleh kira AB. Dia dah ada design kan? OA, OB. Aku belum ngerti. AO, OB. Putih saya ada dalam ni. Ya, ni. Burunya ada pagi apa? Kita masukkan Bapak lah. kita dah dapat AP, kita boleh pula kat sini. Masukkannya. Dia aku nak ketandahan nak ikut lah. 3.5 lah. Untuk cari OP, kita kena cari dalam berapa kan? Kita ada OP tambah AP. Kita masukkan. Nah, promote lah. Nanti kena copy tak? Pasal ke dia? Nanti kena copy tak? Salah. Baca tak? Dah terbalik pula game ni. Bagi nak tadi. Okey nak kenal. Sabar tisu pula. Bagi nak saya. Ui. Ui, dah ayo jahit. Murah. Ui, sakit dada. Nak kecil. Pagi tadi ketuk dia kan? Buat jam nak sah. Tak nak.
Slow nak faham. Dekat aku slow-slow. Aku buat semua.
buku. Aku banyak tulisan tulisan yang buruk-buruk guys. Aku ajar. Okey, so macam tadi lah. Kita kalau boleh kita tak nak lah tulis D sama dengan B kan sini kan. Betul tak? Okay, kita nak tulis apa? Tak tahu saya buat. Tak ada cikgu sebut. Buat apa? Bapak lah. Tak sudah punya. Buyutnya. Okey, kita nak tulis P. Buyut nak mampu lah. Kita tulis P sama dengan P. B. Boleh? Mana? Ha. Oh, P. Kita tulis macam ni lah baru kita nampak. Kita ada 3 titik yang terlibat. Nampak bagus aku tahu. Aku memang ikut apa dia suruh. Bagus aku ni. Nampak aku buat clear tau. Okey, so ni PD dia. Ini PD dia. Tengok salah tak letak macam tu. Okey, cuma dia tak letak X kat depan kan? Mana? Okey, tak apalah kelas Kau sukalah Bukannya wajib kan? Kalau kamu selesa letak 2 tolak X, kamu tak nak X tolak 2, boleh lah kan? Kamu lagi selesa macam tu, cikgu lagi selesa X di depan. Tapi kamu selesa yang ni, fine. It's okay, tak salah pun, betul juga. Apa aku Viral. Tu cikgu tu guys. Apa? Cikgu tu tengah macam cakap. Dia tengok apalah tulisan budak ni buruk sangat ni. Macam. Okey, sebab jaraknya sama dengan PD. Okey, boleh tak dapat markah kat sini PB? Dia menggunakan dia menggunakan rumus dengan betul. Kenapa dia tak ada nafas? Takutlah aku. Okey. Kau ajar. So, yang ni boleh Amin. So, yang ni betul. So, cikgu boleh bagi K1. Dia dapat tanda tangan guys. Suruh tanda tangan sekali. Okey, PD ni pun betul. Tapi cikgu tak bagi markah lah sebab cikgu dah bagi dah markah kat atas tu. Okey, tengok dia equate tak? Dia equate tak? Dia sama tak? Dia samakan tak PB sama dengan PD? Sama kan? Sama. Kat bawah ni kan? Siapa yang dia kat situ lah merayakkan dia dapat satu lagi markah betul. kan? Bila dia equate PB sama dengan PB. Okey, kat sini markah K1 lagi satu. Dia macam Okey. tu. Nampak aku buat teratur satu-satu. Boleh? Jawapan. Okey. Betul. So dia square belah kiri, belah kanan. Okey, alright. Cuma apa dia tertinggal kat sini? Ada benda tak kena dekat situ. Apa? Aku dah buat elok. Apa dia yang tak kena? Ada dia salah aku. Kau mana-mana betul lah. Sekejap. Apa salah? Dia tak kecil kan? Dia tak kecil kan? Lagi Memang satu. jawapan dia macam tu. Tampar lah. Dia tak buang cert. Tak puasa? Tak puasa. Dia dah buang cert dah. Ni bawah ni dia dah buang dah. Dah buang dah. Dia dah buang dah ni. Ni betul dah ni. Tapi ni jawapan akhir dia. Dia bulat ni jawapan akhir dia. Tapi boleh tak dapat markah situ? Boleh. Boleh. Okey, kenapa tak boleh? Sebab tak kecilkan. Kosong. Betul. Dia tak letak kosong. Kan? Ingat tak tadi cikgu cakap? Locus ni lah. Betul kan jawapan tadi. Okey. Tak apa weh. Learn from the mistake. Tapi kau buat semua mistake je. Learn from the mistake. Ya Allah. Dia satu lagi. Tapi jawapan Betul. macam tu. Kena kecilkan lah. Boleh? Boleh kena kecilkan Jadi dapat 2 markah. Sama. 32 bagi 8. Oh, boleh. So kalau kecilkan, kamu akan dapat X. kan? Sebab dia tadi kan cikgu kata yang ini kena kecilkan kan? Betul tak? Betul? Betul tak? Cikgu suruh kamu kecilkan kan? Betul. So X Jawapan lah. 4Y Jawapan lah. minus 12 Senang nak salin. equals to Asal Z. ada bayang-bayang. Itu orang kata. Macam nak konsep. Itulah. Okey ke? Okay. Okey, alright. Okey. Oh my god guys. Lama kita. Garu-garu dia ingat dia kata je. Sekali kita Lawa lah. Tengok dalam. maybe kita Kuasa. Tak apa, aku boleh guna Admat. Aku memang nak cari buku Admat. Bagus. Terima kasih. Terima kasih. Jom. ni. Okey. Tapi ni macam kimia je. Macam bio je. Dia dah buat soalan 4. Ni fizik. Okey, boleh tak Ni je bentukkan Admat. dia Ni Admat. Yang itu bukan koordinat P, tapi koordinat B. Okay, and then dia belajar dia dah buat nombor 4.
Lepas tu dia tengok, awak jawapan tak sama kan? Tak sama the same kan? Nak riak Ni ni ada sikap sikit. nanti aku hantar lagi. Lepas tu aku ambil Dia kalau ingat tu bukan B tapi D. And then kalau ingat dia minus 1 minus A. dah masa tak ada Okay. Okey tak boleh? Dah ke? Boleh kita tengok soalan 3? Tapi dah dapat dia pun tak bagi gini. Okay, soalan 3 takkan bagi Saya buat soalan 3. lawa be. Masuk. Terima kasih. Okey, muka ni boleh dekat bawah. Okey, terus saya nak suruh wakil lelaki dan cakap respon hari ni. Ni kau punya Kami tak ambil untuk next year punya program. Siapa boleh dia cakap? Seorang saja. Seorang Saya. perempuan. Saya seorang. Kita tak program hari ini. Dah perempuan kan? Program hari ini. Kang dah weh. Yang enek ni macam mana? Bodoh ke, cantik ke, beautiful ke, leader macam apa? Soul, Pak Soul, selesai benar-benar tu, dah tahu? Udah saja. Memang kau punya. Ada tak? Okey. Saya. Allah, buat isyarat. Buat suara. Dapat buku kan? Bulan dapat B. Saya. Alah, perempuan aja. Han dua account lah. Ha? Kamu punya YouTube account. Satu yang macam estetik. Dari Sekolah Badawi. Masih berawi bro. Saya tentang program ni dia sebenarnya sangat entertaining sebab dia macam big pass. Dia boleh buat kalau kita buat sama-sama kan macam duk melalu gitu kan. Setuju. Program ni semua orang macam nak berjalan, nak berlaju, nak jadi orang cantik. Setuju. Sudah nanti saya. Dah cinta. Terima kasih juga dekat cikgu-cikgu yang mengajar semua hari ini. Semangat, baik-baik semua. So macam kita orang pun macam esok lah dengan perbuatan cikgu. Setuju. Okey, lelaki. Saya okey. Ni semua tadi dari baru dari pula. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Haji Roslan dari Sekolah Akademik. Jadi pada hari ini saya ingat belajar tentang majoriti tambahan dan sebelum itu saya memang tak faham tentang majoriti tambahan. Tapi selepas program ini saya dah tanya ke UN Instant break. terima kasih kepada semua guru-guru Sekejap, kita ada benda kena scan. jaga bantu saya untuk faham dalam Bersih kanan. Tak boleh ilmu. Ambil. Kepala kotak kau. Awak tengok special bag mereka orang. Jadi apa kata orang? Okey. Okey. So, boleh saya cakap kita majlis juga 5 tahun. Okey, pertama. Okey, apa yang saya bagi pada hari ini awak muda sejujurnya memang tak mampu nak habiskan semua ni, betul? Betul. Okey, itu habiskan yang ini. Okey, ini yang tak tahu saya bawa di sekolah yang pertama. Okey. Diorang datang sendiri ke? Wow. Tak pergi apa? Tak ada apa pun kan? Kita nak Balik. Weh, sabarlah weh. Okey, boleh naik makanan?
Situ. La 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 la. Wow. Walau weh. Laci. Apa? Laci. Laci. Anya. Ah. Sigma guys. Sigma boy. Bagi aku mengatakan. Ya Allah. Pergilah bola-bola dengan kawan-kawan lu. Siapa kawan dia? Kita boleh Kawan kawan dia. Tak nak lah. Tak. Kita mencari peluang dalam kesepian. Tak ngam. Aku kata bohong. Tipu. Aisyah tidur. Siapa tu? Kenapa saya muka gelak je tak ada cahaya Nur? Padahal nama dia Nur. Tak. Rabila macam proud mau. Aku